Bekas Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan pengarah syarikat Datuk Nurliza Tajuddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 11 Mei terhadap tuduhan pecah amanah membabitkan 10.55 juta ringgit. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap 7 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-7, Muhammad Daud dan Nurliza 54 tahun didakwa bersama-sama sebagai ejen iaitu pengarah dan pemegang saham syarikat energi Eko Sendian Berhad yang telah diamanah yang milik individu, koperasi dan syarikat dengan jumlah keseluruhan lebih 10.55 juta ringgit melakukan pecah amanah jenayah terhadap harta terbabit. Tertuduh secara tidak jujur menggunakan harta itu dengan melanggar kontrak nyata yang telah dibuat mengenai penyempurnaan amanah iaitu Shareholders Advance Agreement. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih 20 tahun dan sebat dan denda jika sabit kesalahan.